support Ambassador. InsyaAllah filem baru saya tak akan kecewakan you guys, InsyaAllah. Sebab macam ni Habib, sebabkan you mungkin pengarah baru di dalam Malaysia, menyebabkan mereka takut untuk membenarkan you ataupun filem you, karya you untuk berada lama di dalam pawagam. Masya Allah, itu sebab kenapa jadi macam tu. Saya ni bukan orang Malaysia, pengarah yang baru di Malaysia. So bukan semua orang percaya, oh kalau kita pergi tengok filem dia ni macam mana, rugi duit ke atau apa-apa. Tapi syukur Alhamdulillah, ramai semua orang yang pergi tengok filem ini, semua komen Alhamdulillah, semua good positive vibe. Sebab ini saya tak nak putus lah. So filem baru insyaAllah yang selalu support saya, tunggu dulu. Dia tahu you dapat sokongan penuh daripada peminat you di media sosial. Alhamdulillah. Tapi Habib, bila dalam masa yang singkat you tidak berputus asa untuk menghasilkan filem yang baru pula. Filem yang baru. Sebenarnya macam mana you dapat kekuatan tu selain daripada peminat? Kita tahu lah kan, you dah kerugian yang agak besar juga. Tak balik modal. Lepas tu nak buat filem baru ni pun pakai modal juga. Yes, yang sakit hati saya lebih budget. Sebab semua duit ini saya tak ada investor atau producer ke atau executive producer ke. Semua duit ini I kumpul duit. So macam filem baru ni saya mau buat macam tu juga. Syukur Alhamdulillah, apa-apa yang saya dapat daripada filem ini bukan hantu biasa-biasa. Syukur Alhamdulillah, kutipan sudah okey. Syukur Alhamdulillah, apa-apa yang saya dapat daripada bukan hantu biasa-biasa, itu duit yang saya mau gunakan untuk filem baru juga. Hari-hari I buat live, I do other businesses. Duit apa-apa yang saya dapat daripada bisnes lain, saya mau buat filem. Kita mau cakap saya sudah buat filem baru lah. Kenapa tak terasa terlalu awal ke untuk you orang kata comeback balik dengan filem? Maksudnya bagilah time untuk mungkin you heal diri you balik ke? I faham, I kena tunggu sikit, tapi I sudah tunggu cukup lah. Ini macam 6 bulan 6 bulan already. Saya bukan budak lah yang muda lagi lah. I sudah tua lah. So kalau apa-apa you mau buat, jangan tunggu apa-apa. Kalau ada rezeki, kalau you boleh buat, jangan tunggu esok. Esok is not the most. Allah saja yang tahu apa yang akan jadi esok. So kalau saya ada peluang, immediately I just grab the opportunity. Sebab dalam filem industri ini ada benda yang kita panggil politics. Itu politics. I tak nak cakap pasal benda ini deep. Kalau you tak faham politics, you tak nak dapat apa ni, you tak nak dapat rezeki. Untuk filem baru ini, masa sudah prepare.